Assalamualaikum sahabat-sahabat, geng-geng, rodong-rodong. Selamat tengah hari, geng. Jumpa lagi di channel aku, Fian Fishing Channel. Semoga korang sihat, sejahtera, bergembira selalu. Ni murah rezeki, sihat-sihat je lah. Okey, hari pun dah mula surut, geng. Hari ni aku dengan Im. Orang tak ada. Hari ni nak menjaring dengan bawa jala. Hari ni peri tengah hari, geng. Hari dah surut dah. Hari dah surut dah. Tak tahulah ada rezeki tak. Nak lentang pun mungkin boleh dah ni, tapi tak tahu lagi lah macam mana ni dengan Im. Kami nak pergi naik atas dulu ni. Pasang jaring kat atas, menjala kejap kat jeram biasa tu. Lepas tu baru turun ke bawah kan. Tengoklah kalau ada rezeki awal nak pasang jaring banyak juga ni dengan Im. Asar dah kena balik, ada kerja. Okey, okay. Tengoklah kang, aku menjala kan ada rezeki tak. Tunggu Im tu ambil barang sekejap kat atas. Ni lepas pergi masuk hutan itu ni, edisi lepas masuk hutan. Air lawak lagi, kelabu sikit je. Bismillahirrahmanirrahim, jom geng, lagi naik atas. Hari ni dengan Im, Wan Sukai, anak Sukai. Tak mau ikut. Air lawak dah ha. Okay tak? Air boleh lentang lah. Sikit lagi, seminggu lagi bawa lawan. Lagi pasang belah atas tu. Ini ni tapak aku lalu letak ni. Tapak lentang. Kita pasang mengirik lagi lah. Tengok minggu depan ke, kalau air betul-betul lawa baru lentang. Ini tak dalam ni, tak dalam ni. Kat pinggang parai-parai lentang. Ikat sini tu. Oh. Ikat situ kan dia langgar pokok ni. Biar ikat sini. Ikat situ dia langgar sini. Kita pergi. Oh, hilang dah. Ada kita ajuh itu. Ingat hilang. Ni jaring panjang boleh ni. Mau tarik sampai ke ujung mana. Tak payahlah. Jaring panjang ada tempat dia. Okey, jaring baru ni. Panas tapak kaki aku. Tak tahan, panas. Okey. Tarik tali tu situ. Tengok depan tu ada tali. Tu atas pokok. Tu pokok atas. Oh, jauh situ tali. Boleh lah. Banyak. Nampak batu pun. Okey. Habis dah tarik dah. Okey, mantap. Okey. Tok. Ikat dah yang besar tu tak apa ni, sebab dia tali dia panjang. Ikat dah yang besar. Tu. Banyak hutan dah pasang dengan Im tadi. Tapi tak rekod. Kita tak rekod dengan Im tadi. Kita nak menjala kat atas. Ya. Kita menjala kat jerang atas tu. Balik kan kita cek. Takut ada upah awal. Ini tak ada lapang letak jaring sini. Lapang menjala dia. Mari kita jala. Kau dapat tenggalan lagi ke? Ki. Oh, tajuk tinggal ni je.
Tak ada tali dah. Atas lah. Lari pulak sebarang ni kan. So lagi. Ambil tangan. Oh, sangkut dah ni. Turut ni. Sangkut dah. Barang pertama. Nak main air ni. Panas. Oh, dekat pula. Tak ada. Okey. Gotai. Pula. Oh, ada barang. Ada barang weh. Mantap je ada. Apa? Mantap. Ada barang. Ada barang wai keping. Ada barang. Saiz sedap-sedap. Boleh terkoyak. 700 gram kot. 400 gram kot. Mantap. Jom. Lekat. Oh. Laju. Tu sisik, ada sisik. 2 ekor. Ada 2 ekor. Keluar dah kau ni. Aduh. Keluar juga. Jom kita tengok ni. Ya. Apa tu? Ada 2 ekor. Bawah ada satu. Kerai kat bawah. Keluar dah rasanya. Paruh lagi geng ni. Ada. Jom kita review dia. Pemain air. Oh. Dapat kasar. So ikan kawan kelemih. Ni dia. Dah keluar. Nak lepas pula. Sebarau. Ada weh. Ada ikan weh. Ada weh. Ada hantar. Keluar dah. Dia lekat dia tu. Tak boleh. Ada gegaran. Takut.
Sangkut lagi. Tak ada Bokok. Ada. Ha. Ada dia. Aduh. Alah, dari tangan. Ada barang. Lekat. Lekat. Dia lekat baju. Terbuka dah. Terbuka dah bawah. Terbuka. Anak kena rok. Yang buka dah lekat. Makin menarik. Aduh. Ada kerang. Okey. Bantai atas sekali. Loh, sekali dah. Loh. Nak ini lah turun naik. Ya, kau ada lutut. Rasa tak apa. Tadi lekat gigi tu. Masuk dalam jala tu. Gigi dia. Gigi hidup. Banyak. Kena rak hitam. Kena rak hitam. Bye. Bye-bye. Itu dia. Itu awak naik. Kalau awak naik, awak bulat. Macam gengsi. Dia nak tutup. Dekat ni. Dekat gini. Dekat gini. Kerai jelawat, geng. Ada kerai. Tak. Buat tambah-tambah. Tak ni. Boleh tak? Okey tu. Kembang elok lah. Dekat pula. Kena batu pula lagi. Berhasil. Tak ada. Ni tak ada. Okey geng, hasil 4 ekor ha. Kerai, kelagak, lemeng, sebarah. Atas bawah ni dah dalam tadi. Malas dah ngai. Boleh dah ya tabut. Malas. Jom kita tengok jaring kita pasang tadi. Lepas tu kita turun ke bawah. Pasang jaring lubuk bawah pula. Alhamdulillah ada ha. Hasil. Mati je sebarah. Sekejap sangat. Geng, 3 jaring bawah ni tak ada. Kita tengok bela-bela jaring je. Mana tak apa cantik tu. Esok kot bawa ada rezeki kot. Kita bela-bela je lah. Ya. Oi, aku tak buka kamera. Baru buka. Aduh geng. Jaring ni kena ha. Ingat bapak kena tak? Gorgon. Sekali gorgon terkena awal. Kita buka dulu lah. Tak payahlah video ni. Kita jelai lidah dah, mampus dah. Mati gorgon kena. Ni gorgon ni India suka ni rasanya. Ni bukan biawak hijau ni. Biawak hitam ya. Ni biawak hitam. Ni bukan biawak hijau. Hitam ha. 3 kilo juga. Baru nak setting lawa dengan in tadi. Naik ke ni. Ni lawa sangat ni. Pusing jari. Okey, pergi rapat pokok. Pergi rapat tu. Okey. Boleh lah. Kau ada lampang-lampang ke tengah lain ke tepi-tepi. Obat
Nampakkan tak boleh melentang lagi. Kita membujur lagi. Membujur, tetap membujur sini. Tali ada tu ada tu tak? Tu apa-apa kuat air tak? Tak apa. Ha, lepas. Boleh lah. Kita buat biasa, buat geram. Ingat ni. Lepas kita tak tunggu dah bawa pada geram. Jalan ni. Ingat. Naik, wah nak naik kan. Air dah turut. Duduk manis-manis. Dah duduk gegar kan. Duduk dah ni. Tak ada. Tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada. Tinggal yang ni je ke? Kita try table situ lagi sekali. Lepas tu kita naik lah. Ambil dah orang dah ni. Ha. Saya bela aquarium. Orang yang suka ni bela-bela aquarium. Dia sangat dia. Nampak hitam. Nampak negro. Mantap. Ok geng, on the way balik aku check jaring kat lubuk. Ada seekor kerai, tapi video ni terlalu lag pula geng. Alhamdulillah rezeki Im ni. Rezeki Im untuk petang ni. Alhamdulillah. Boleh tahan saiz seekor je kena jaring petang ni. Alhamdulillah. Ok geng, seekor je rasa ni upah ni. Paslah upah ke kerai seekor. Mantap. Jom ni. Itu dia. Mantap. Kita letak satu jaring lagi. Lepas tu kita balik lah. Let's go. Kayu. Siap dah. 3 inci setengah. Tak labuh. Ingat ni ha. Jaring last lah ni. Kita tengok jaring kat Kuala kan. Kalau ada rezeki kami record, kalau tak ada kita naik lah ke Pegalan. Bateri pun tinggal 12 lagi. Tak banyak lah. Esok aku tengok korang semua ni. Mati. Air surut dah geng. Turun sedap. Naik sangkut. Mantap geng. Tak ada hasil, tak ada upah. Jom kita naik Pegalan. Pegalan atas tu je ha. Kita main atas pula ni. Pakai atas pula. Tak tahulah sampai tak pantai ni. Sampai ke tak sampai. Nak tambah kat mana? Ok geng, bateri pun dah tak banyak dah. Ini nak angkat barang dah tu. Ni lah hasil petang ni. Menjala ada 4 ekor. Menjaring ada seekor. Ni 500 gram dia ni. Bagi kat Im. Aku balik yang menjala tadi je. Ni seekor. Kena rak saya 750 gram. Barau kerai kecil seekor. Alhamdulillah lah. Ada rezeki. Main panas. Ni baru 3.30 kami balik dah. Sebab petang kena kerja dah. Tu yang pasang awal hari ni. Ok. Kita jumpa lagi hasil esok pula. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Alhamdulillah ada rezeki. Lama tak turun. Bye bye. Weh. Rugilah tak ikut. Kerai. Ha, tiba ni. Ada tidur pukul 1, bangun pukul 12. Ada muka. Tunjuk sikit lagi. Sikit. Allah Akbar. Mantap.